Assalamualaikum. Okay, kita bertemu lagi. Kali ini kita cuba lihat bagaimana Houseboat Center mengawal komputer Houseboat kamera. Okay, kita cuba klik normal tracking. Okay, cuba gerak. Cuba gerak. Okay, kita cuba tekan upper body. Close up. Okay. Upper body, lower body, upper body, close up. Okay, atlas. Okay, upper body. Close up. Okay, lower body. Okay, baik, kita cuba present satu. Kita dah set dah. Okay, method setting present satu. Okay, kita cuba ubah untuk present dua. Okay, menggunakan gimbal. Okay, kita ubah posisi. Okay, ke screen Okay, kita set di present 2. Update PTZ. Okay, kita klik presents 1. Okay, kita pada lokasi present 1. Kita klik present 2. Okay, dia ke present 2. Okay, ini antara features yang ada. Okay, klik semula ke present 1. Okay, okay, yang kita boleh set lah present 1 untuk scene 1, present 2 untuk view yang kedua. Dan kita juga boleh set juga untuk present 3 lah. Okay, untuk record kita juga boleh menggunakan OBS Center ni untuk record. Okay, kita boleh record. Okay, sekiranya kita nak record. Okay, dan kita juga boleh menjadikan Houseboat kamera ni sebagai virtual camera untuk digunakan dengan aplikasi yang lain seperti Google Meet, OBS Studio dan pelbagai lagi lah. Okay, beauty, kita boleh cuba fungsi beauty. Okay, tak ada apa-apa kesan sangat ya. Okay, remote control lah. Untuk remote control ni memang dia pun tak beli remote lah. Sebab semasa saya discuss masa sesi live dengan Houseboat, mereka kata boleh beli, tapi sebenarnya
Outboard center ni pun sebenarnya dah boleh control kamera. Jadi kalau kita tak beli pun tak apalah. Jadi saya tak beli. Okey, ni antara fungsi yang ada, tracking speed, ada standard, ada sport. Okey, ada gimbal ini untuk control. Kita boleh ubah dia punya view sama ada wide, medium, narrow. Okey, wide. Okey. Okey, ini antara function yang ada lah. Okey, itu saja kita explore dalam siri yang lain pula. Okey, terima kasih.